Assalamualaikum. Hari ini special sedikit. Hari ini kami nak bantu rakan kami di Yayasan UEM untuk ke Kampung Gusai berhampiran dengan Kuala Tahan. Kenapa? Sebab mereka ada projek CSR. Kita nak hantar bantuan untuk anak-anak yang bersekolah dan bantuan untuk fakir di kawasan Kampung Mogol. So, hari hujan, separuh naik bot, separuh bawa 4-wheel sebab barang banyak dalam 4-wheel. Dan bila sampai kat Gusai, macam biasa, kita akan naik motor seberang sungai. So, ikuti pengembaraan CSR kami kali ini bersama dengan Yayasan UEM. InsyaAllah. Perjalanan kami mengambil masa hampir 6 jam dari Kuala Lumpur hingga ke Kampung Gusai yang terletak di Ulu Tembeling, daerah Jerantut. Yayasan UEM yang diketuai oleh Datuk Amran Hafiz Afifuddin, pengarah urusan UEM Group, menggerakkan pasukan mereka yang rata-rata terdiri dari anak-anak muda untuk turun padang dan melihat sendiri keadaan penduduk dan infrastruktur di kawasan kampung itu. Antara cabaran yang perlu ditempuhi oleh konvoi kami selain dari laluan off-road tegar sekitar 10 km dari laluan Berta, ialah ketiadaan bekalan diesel di Ulu Tembeling. Ini bermakna konvoi perlu berhati-hati untuk memastikan bahan api sentiasa mencukupi. Laluan utama ialah Jalan Balak, tetapi sekiranya hujan, ia tidak selamat lagi untuk sebarang kenderaan. Kebanyakan penduduk menggunakan perkhidmatan bot untuk ke Kampung Bantal dan perjalanan mereka boleh memakan masa sehingga lebih dari 2 jam sekiranya keadaan air sungai cetek. Ada terdapat lebih dari 80 keluarga yang tinggal di sini dan ia dilengkapi dengan sebuah sekolah kebangsaan, masjid dan klinik kesihatan serta beberapa chalet dan kedai makan yang bersih dan selesa. Konvoi kemudian menurunkan bekalan-bekalan bantuan yang dibawa ke masjid dan selepas solat Isyak, satu kenduri dibuat untuk semua penduduk kampung. Pertama kali terima kasih kerana menerima kunjungan kami ke Kampung Gusai. Majlis penyampaian kelengkapan sekolah untuk 35 orang anak-anak Gusai juga dilakukan. Suasana pagi di Kampung Gusai ialah satu pengalaman yang cukup menarik kerana keindahan alam semula jadi di sana. Kami sewa lebih dari 10 motosikal untuk membawa bantuan kepada keluarga-keluarga fakir di Kampung Mogol.
Kami dibantu oleh pengerusi JPKK atau Tok Empat Kampung Gusai, Encik Amizan bin Sahmudin, dan juga Encik Syukri dari Suo Kasih yang turut menghulurkan bantuan kepada penduduk Kampung Mogol. Assalamualaikum, dan ini ialah hari kedua. So semalam selamat off-road. In fact, kita bawa Syaril daripada Triton Tuners Club. Dia bukan setakat bantu peserta-peserta, tetapi bagi training pula tu. Off-road driving training pula tu. And as you can see, alhamdulillah semua lepas lah. It was a bit challenging, but alhamdulillah lepas. So hari ini, apa yang kita buat? Sarapan, susun motor-motor, bawa motor naik rakit, datang ke Kampung Mogol. Kampung Mogol ni dulu ada 7 rumah, satu dah tak ada, terbakar, dan satu lagi ada yang dah pindah. So sekarang ada 6 keluarga di sini. Keluarga fakir di sini memang banyaknya kerja kebun ataupun kerja di kemudian jauh kat sini lah. Dan tempat ni memang sangat terpencil, accessible hanya by rakit sahaja. So alhamdulillah Yayasan UEM datang hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Alhamdulillah. And now let's move on. I think important for our younger generation to come and experience all this, because satu, we live in a, sometimes alhamdulillah privileged world. Our job is, sometimes quite comfortable. It's important for them to see the real world. It's also important to instill a sense of volunteerism in them. UEM ni company yang bidangnya infrastruktur. Infrastruktur ni tak bermakna semua di bandar-bandar saja. Di kawasan pendalaman pun infrastruktur juga. So it's important for them to come down from the ivory tower and see for themselves what's going on the ground, and most importantly, in my opinion, to see the impact that they're making to everyday Malaysian. I think that's very important. The journey itself is fulfilling and challenging. Ini kena 4x4, kena naik boat, naik motor pun jalan memang berliku-liku. At the same time dapat kita tolong budak-budak sekolah dan juga kampung yang in the pendalaman ni is also something that is satisfying. Nama saya Emil Han. Saya dari Klang. Umur 23. Sekarang saya kerja dengan UEM Group. Saya rasa macam kagum lah compare kita dengan dekat bandar. Nak masuk ke sini pun dalam sejam kita naik kereta. And then mode of transportation orang pun hanya motor saja dengan boat. Lain sangat lah. Jadi saya cari peluang untuk buat CSR macam ni, nak join CSR macam ni untuk orang-orang dekat sini lah. Keperluan-keperluan diorang. Tadi kita stop dekat satu rumah ni, and rumah tu walaupun rumah kayu sangat bersih, and yang keluar is makcik yang I boleh cakap bayi nenek I. Tapi dia still gagah untuk mencari rezeki, sedangkan saya pun kadang-kadang macam malas nak keluar rumah. So I kagum gila dengan makcik tadi. And yeah, dia offer kita cempedak, mungkin dia ambil sendiri, and dia bila kita makan dia sangat happy bila kita makan. So I macam sangat terharu and sangat kagum dengan makcik tu. Very unique, worth the journey and worth the challenge. Ekspedisi macam ni kami gunakan juga untuk menguji aksesori-aksesori kenderaan dan juga tayar, sistem gantungan, dampers dan sebagainya. Contohnya tayar ni.
not bad juga walaupun tayar 83. Apa yang kami buat ni sebenarnya lebih pada saham kami selepas hidup ini. Ya, kami boleh masuk hutan untuk bersukaria apa semua, but why not? Why not? We invite others to come here. Ramai nak pergi tetapi they don't have the means. Mereka tidak ada cara untuk datang ke sini walaupun duduk di bandar. So bila kita buat event macam ni, dia dapat menggunakan peluang ini untuk datang ke sini ataupun dipaksa untuk datang di sini, dan bila sampai baru mereka tahu keindahan alam semula jadi di Malaysia ini. Subhanallah, memang cantik. Di samping itu, of course, kita boleh tolong orang. Kita bukannya tolong dengan bagi duit apa semua saja. Bukan setakat itu saja, tetapi lebih berkongsi idea dan juga untuk mencari peluang agar anak-anak mereka pula mempunyai masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Datuk Amran Hafiz, pengarah urusan UEM Group, kerana sudi meluangkan masa dan memanggil jentera mereka untuk datang ke sini. Projek ini sebenarnya projek UEM dan kami hanya membantu, dan kami cukup bangga dapat membantu mereka. So, terima kasih juga kepada penduduk Kampung Gusai, dan saya harap lebih ramai lagi akan datang ke kampung ini sebab selain daripada keindahan alam sekitar, we learn more about our own culture, our own people. InsyaAllah. Assalamualaikum.